Kau nampak water pump lama dia leaking macam mana? Teruk ke tak teruk? Tengok dalaman dia. Kenapa dalam ni dia jadi klorin? Ini adalah disebabkan customer ni dia pakai air pipe. Segmen A-class, ZA dan juga JLA lah. Ni lah antara common isu dia lah. Selain daripada termostat ulang-ulang kan. Ini kali kita buat video berkenaan dengan leaking daripada water pump lah. Ini water pump lama dah. Kau boleh tengok. Kau nampak water pump lama dia leaking macam mana? Teruk ke tak teruk? Ini kalau setara ni kalau tak teruk lagi tak tahu lah. Tengok dalaman dia. Selain daripada kebocoran, tengok dalaman dia. Kenapa dalam ni dia jadi klorin? Ini adalah disebabkan customer ni dia pakai air pipe. Kekurangan bila pakai air pipe korang sendiri faham lah. Air pipe ni dia boleh mengkaratkan sistem coolant korang lah. Selain kelebihan dia murah tu je, korang pakai air pipe free je. Berbanding pula kalau korang pakai coolant memang mahal. Tapi coolant ni dia tebal tau berbanding dengan air pipe. Air pipe ni nipis, sebab tu lama kelamaan dia boleh menghasilkan karat. Coolant dia takkan. Satu lagi kelebihan, korang pakai coolant, bila ada kebocoran, kita boleh tahu, kita boleh detect kat mana bocor dia. Kita boleh follow dia punya aliran dia kan, kat mana bocor dia. So kat sini korang boleh nampak lah. Ini lah antara bocor-bocor yang kita boleh nampak lah. Mesti korang pelik kan, kenapa dekat atas meja ni dia ada tebur kat atas ni. Untuk pengetahuan korang, model CLA ni W117, untuk buat replacement dekat water pump dia, untuk mengelakkan daripada part-part lain yang patah, bengkok dan sebagainya, kita kena buka tebur dia. Sebab kat sini kita tak buat lah jalan shortcut ataupun tangkap muat lah. Kita buat ikut prosedur lah. Sebab kita nak mengelakkan daripada customer keluarkan modal yang tinggi. So korang nampak, ini adalah tebur dia. Jadi aku tunjukkan korang kat mana water pump tu duduk, kat mana tempat kita buat replacement lah. Jom aku tunjukkan korang. So ni location water pump dia. Korang boleh tengok. Kat sini kita ada tebur. Kita dah pun buka tebur dia. Nampak location water pump dia duduk kat bawah ni. Antara alternator dan juga tebur. So nak tukar dia, nak tak nak, kita kena buka tebur tu lah, bawa keluar, dan baru kita boleh access lah water pump tu. Dan satu lagi aku nak tunjuk kat korang. Nampak ni? Jom kita tengok kat expansion tank dia. Ha tu, kau boleh nampak tak? Nampak tak? Kau tahu apa benda? Itu adalah tanda-tanda bila korang pakai air pipe. So korang dah pakai Mercedes kan? Pakai kereta yang ada tebur, takkan kau nak pakai air pipe lagi kan? Kita spend lah sikit pakai coolant baru sedap. Ini pakai air pipe habis. Full system water cooling system dia kita tukar. Expansion tank dia kita tukar, water pump, thermostat dan segala hose yang lain-lain lah. Ni antara hose dia yang pergi ke water pump. Boleh nampak tak? Orang gila bai. Nampak? Kalau korang pakai coolant, dia takkan jadi macam ni tau. Dia memang takkan jadi ni. Kita beli kali hitam, kita pakai coolant, dalam ni still akan kali hitam. Ini dah kalau pakai air pipe, sini aja dia. Jadi kepada korang pengguna-pengguna Mercedes terutamanya, ataupun Continental yang lain, yang mana ni ada masalah macam ni, sistem water cooling system korang dah karat, nak buat replacement, full system tak kisah pun, kau boleh datang Transmatic Auto Benz di Taman Putera Perdana Puchong. Kita nak buka Sabtu sehingga Khamis. Jumaat je kita orang cuti. Apa-apa boleh klik nombor di bio lah.